bukan teringatkan dirimu. Aku coba pejamkan mata, tapi hanya namamu yang terus ku seru. Aku sedar aku keliru setelah kau menghilang. Ya. 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 Tak. Aku nak balik, Lisa. Aku nak lupa, ya. Terima kasihlah. Sama-sama. Nia, abang minta maaf, Nia. Kau tak layak panggil nama aku. Nia, saya hantar awak balik, Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada? Macam mana, Ana? Boleh kami sempurnakan dulu jenazah ni? Saya tengah tunggu anak arwah, Pak Imam. Dia dah dalam perjalanan dah tu. Baiklah. Kalau macam tu, kami mandikan dululah jenazah dia. Boleh, Pak Imam. Jom, mari kita. Sabar, Nia. Sabar. Aku tahu kau ni kuat sangat. Ayah. Ayah janji ayah nak tunggu Nia kan? Kenapa ayah tak tunggu Nia, ayah? Sabar, Nia. Ayah dah tenang tu. Nia jangan macam ni. Nia dah kuat. Ayah. Nia minta maaf, ayah. Ya Allah. Apa aku dah buat dekat Ania ni? Ayah, maafkan ayah. Sabar, Nia. Ayah, Nia minta maaf, ayah. Terima kasih, ayah. Sabar. Ayah, semoga rumah baru ayah ni Allah lapangkan seluasnya. Nia dah tak ada dah nak temankan ayah. Tapi kenapa cepat sangat ayah tinggalkan Nia? Nia dah tak ada sesiapa dah ayah. Nia akan sentiasa rindukan ayah. Maafkan abang, Nia. Nia redha, Nia. Yang pergi tetap dah pergi. Nia, jom kita balik, Nia.
Nia, kita tak minta semua ni, Nia. Tapi kita kena terima ketentuannya. Jom kita balik, Nia. Terima kasih datang. InsyaAllah, Imam. Thank you. Ana, Hania macam mana? Hana demam. Nak bawa pergi klinik tak? Nanti kita bawa dia pergi klinik, Angah diam. Semua ni sebab Angah lah. Kesian dekat Hania. Bila tengok dia macam tu, saya ni luluh rasa hati. Tak tahu nak cakap apalah. Itulah. Saya ada tanya Hania, tapi dia tak nak pergi klinik. Dia asyik mengacau je sebut nama ayah dia tu. Ni, saya nak minta izin lah kalau boleh Mak Raha nak tidur sini, nak temankan Hania malam ni. Boleh sangatlah, Kak. Lagipun akak nak balik tu kan jauh. Ni, Fahri boleh je tidur kat bilik belakang tu. Oh, terima kasihlah ya. Mak Raha masuk tengok Hania dulu ya. Fahri? Ana, kalau macam tu, kami pun minta diri dulu. InsyaAllah, esok kami datang lagi. Terima kasih, Kak. Angah? Angah, jom balik. Ni, Fahri. Sekejap lagi kalau Fahri nak rehat ke, nak tidur ke, Fahri masuklah bilik belakang tu, Okey, Pak Su. Ayah. Ayah. Nia, Mak Raha sini. Mak Raha kat sini. Nia kan ada Mak Raha. Ayah mana Mak Raha? Ayah kan dah tak ada. Ayah dah tinggalkan kita. Kita kena reda ya sayang. Ayah ada. Ayah ada. Ayah cakap ayah nak tunggu Nia, Mak Raha. Ayah memang sentiasa ada. Ayah memang sayangkan Nia. Tapi kita tak boleh lawan ketentuan Allah. Nia kena reda sayang. Supaya ayah boleh tenang kat sana. Nia nak bangun nak pergi cari ayah. Nia nak pergi cari ayah, Mak Raha. Tak boleh, Alvin. Awak pakailah dulu kereta ni. Besok, saya datang ambil awak. Saya hantar awak pergi sekolah. Okey? Saya sebenarnya teringat dekat Nia. Saya bukan tak nak dia dekat dengan dia tau. Tapi awak faham kan? Saya kerja. Tak apa, Lisa. Nia tahu awak ambil berat pasal dia. Tapi saya kesian tau dekat dia, Alvin. Sampai hati orang cakap dekat dia macam tu. Jahatnya. Biasalah. Manusia kan? Tapi kenapa Fahri tak tolong dia? Lisa, Fahri tu pegawai polis. Langgar etika kalau dia tolong Nia. Semua benda tu ada prosedur. Ya, saya faham. Tapi tu kan undang-undang buatan manusia. Dan kita boleh tukar benda tu bila-bila masa, Alvin. Saya tahu awak marah. Tapi, kalau kita boleh langgar undang-undang sesuka hati, jadi huru-hara lah dunia kita ni. Kan?
Oh, so awak nak bela Farid lah ni? Saya bukan nak bela Farid. Habis tu? Saya cuma nak awak faham. Tak apalah, kalau macam tu, saya masuk dulu. Pergilah. Awak penat-penat dah tu. Okay, good night. Kenapa pula jantung aku yang gedap-gedap ni? Macam mana Angah boleh terfikir nak masukkan Nia dalam penjara? Ha? Angah tak sengaja. Apa? Tak sengaja? Ya, Angah tahu Angah salah, okey? Kak Long tak sangka Angah sanggup buat semua ni. Kak Long, Angah dah minta maaf kan? Ingat minta maaf tu boleh balikkan keadaan ke? Kalau tak, Nia mesti sempat jumpa arwah. Ish, Mama tak tahulah nak cakap apa. Aku nak buat apa nak tebus balik kesalahan ni? Uncle Azman, Nia, Abang minta maaf. Abang tak sangka boleh jadi macam ni. Ya Allah. Besarnya dosa Abang pada Nia dan Uncle Azman. Akhirnya selepas 2 bulan aku dah balik. Aku dah penat dah Nazir, aku dah tak nak fikir dah pasal kau. Hania? Ni, Mak Raha je bawakan bubur untuk Nia. Kita makan sikit ya, nak? Tak payah susah-susah lah, Mak Raha. Tak lapar. Tak ada susahnya. Perut tu jangan dibiarkan kosong. Nanti masuk angin, pening kepala. Kita makan sikit ya, nak? Tak apa, Mak Raha letak sini dulu. Kejap lagi kita makan, ya? Sayang anak Mak Raha ni. Hania demam lagi ni. Panas lagi ni, Hania. Demam ni tak boleh dibiarkan. Kita pergi ke klinik, ya, nak? Ya, tak demam, Mak Raha. Saya cuma rindukan ayah. Mak Raha faham sangat perasaan Hania. Tapi siapalah kita nak lawan takdir Allah. Nia kena reda dengan semuanya ni, ya, nak? Bukannya tak reda. Nia cuma terkilat. Nia tak sempat nak jumpa ayah buat kali terakhir. Allah yang merancang segala-galanya, Nia. Siapalah kita. Tapi Nia rindu ayah, Mak Raha. Mak Raha faham sangat perasaan Nia. Satu hari nanti,
Fahri juga akan kehilangan Mak Raha. Mak Raha tak boleh selamanya dengan dia. Sekarang ni yang penting, Nia kena kuat semangat. Berdoa supaya nanti Nia bertemu dengan ayah di syurga Al-Firdausi. Ya nak? Macam mana Nia nak hidup tanpa ayah? Nia ambil masa. Ya nak? Masa yang Nia tahu. Berdoa. Fahri? Fahri cuti berapa hari ni? So, Fahri cuti sampai esok. Oh. Eloklah tu Fahri. Bolehlah tolong tengok-tengokkan Nia tu. Sian dia. Maksud, Hania macam mana pagi ni? Tu, ada. Mak kamu tengah bagi dia sarapan. Dia susah nak terima benda ni, Fahri. Lepas arwah mak dia dah meninggal, dia dah tak ada siapa-siapa dah. Dia orang tu rapat sangat. Maksud, uncle tu memang ada sakit ke? Itulah, sebenarnya Mak Su pun baru tahu yang uncle tu sebenarnya mengidap pneumonia. Selama ni pun dia duduk pergi klinik tu sendiri je, Fahri. Fahri tak tahu lagi maksud macam mana cara nak pujuk Hania. Fahri, sebenarnya arwah uncle tu minta Mak Su sempurnakan hajat dia. Dia kalau boleh nak satukan Fahri dengan Nia. Nia tu dah tak ada siapa-siapa dah, Fahri. Dia cuma ada kita je. Jadi kitalah yang kena kuatkan semangat dia. InsyaAllah maksud. Ni, Mak Su nak masuk siapkan sarapan. Nanti Fahri masuk makan, Lepas ni dah tak ada sesiapa dah duduk kat sini. Nia rindu ayah. Ayah janji nak jadi wali Nia. Ayah janji nak jaga Nia. Tapi kenapa ayah pergi dulu? Ayah. Nia, anak ayah. Ayah, Kenapa Nia menangis? Anak ayah akan kuat. Nia, ayah dah tinggalkan ilmu dunia dan akhirat itu, Nia. ayah. Ayah yakin Nia tak akan tersesat walaupun ayah tak ada dengan Nia. Ayah. Nia nak ikut ayah boleh kan? Ya. Ayah pergi dulu. Ayah. 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 Ayah.
maafkan abang. Selama ni aku tak pernah fikir akibat dari perbuatan aku. Banyak dosa aku pada arwah Uncle Azman. Allahu Akbar. Dah sehari semalam dah Mak Raha kat sini. Hari ni dah kena balik lah ni. Terima kasih Mak Raha. Sama-sama. Tapi itulah bila tengok keadaan Hania macam ni, susah hati sangat-sangat nak tinggalkan. Hania okey tak ni? Ya okey. Lagipun Mak Su ada. Baiklah. Sekejap lagi Mama dengan Kak Long pun datang. Nanti esok anak Mak datang ya ambil Hania. Tak payah Mak Raha. Nia balik seorang je nanti. Saya ambil awak. Tak payah, saya balik sendiri. Nia, Mak Su pun tak bagilah kalau Nia nak balik sendiri dengan keadaan Nia macam ni lagi. Mak Su, Nia okey. Nia boleh balik sendiri. Nia yang rasa Nia okey. Tapi sebenarnya, Mak Su tahu Nia tak okey pun. Biar Fahri ambil Nia esok, Petang ni Nia nak pergi kubur ayah. Nia kan tak sihat lagi. Esok je pergi kubur ayah. Tapi ayah masih tengah tunggu Nia tu. Nia. Min, I tak masak. I masak untuk I seorang je. tak apa. Min, I think we need to talk. Baguslah. Sebab I pun ada benda nak cakap dengan you. Okay? Let's talk, okay? Nasir. I tahu perkahwinan kita ni bukan dasar cinta. Tapi dasar nafsu semata. Jadi I dah bersedia untuk bercerai. Tapi itu bukan apa yang I nak cakapkan. Tapi itu apa I nak cakap. Min, I nak kita bina balik rumah tangga kita. I nak kita... Nak kita apa? Dah tak ada apa dah, Nasir. Tapi I tak nak cerai, Min. Terpulanglah dekat you nak cakap apa. I tetap dengan keputusan I. Sekarang ni, you boleh pergi balik dekat ex tu. Min, tolonglah. Itu bukan apa yang I nak. Terpulanglah. I dah cakap apa I nak cakap dan sekarang ni I ada benda nak cakap dengan you. Okay? Hanya, Elvin, awak rasa Hania dengan Fahri tu... janganlah risau. Kalau Allah kata kun fayakun, maksudnya kalau diorang ada jodoh, diorang akan tetap bersama. Saya bukan apa tu, Elvin. Saya betul-betul kesian dekat Hania tu. Apa yang berlaku semua ni buat mental dia betul-betul koyak tau. Yang bekas tunang dia tu meroyan tak tentu hala dah kenapa Awak pun tahu pasal meroyan? Walaupun saya Cina, tapi saya dibesarkan di kampung ni. Mestilah saya tahu. Ya, saya faham. Tapi saya tak tahulah, Elvin. Saya cuma harap
Hanya dengan Fahri tu baik-baik je. Hari tu baru je bergaduh. Dah baik. Lepas tu ni dah jadi balik. Kesiannya dia orang. Macam-macam dugaan. Itulah. Awak nak makan apa? Saya rasa saya nak order samyang lah. Ada tak? Kalau untuk awak, tak ada pun. Saya boleh bagi ada. Nia tahu ayah bahagia sekarang. Ayah dah tak sakit. Nia doakan semoga ayah terus tenang di sana. Fahri? Bila sampai ni? Maksud, Fahri gerak subuh tadi, Maksud. Awalnya, ni Nia pun lepas subuh tadi dia tertidur balik. Oh, tak apalah, Maksud. Fahri tunggu kat sini je lah. Yalah macam tu. Jom masuk. Ni kebetulan Mak Su ada buat nasi lemak. Sementara nak tunggu Nia bersiap. Jom masuk. Jom. Okey. Alangkah indahnya saat pertama, saat-saat cinta datang menyapa. Telah kau curi hatiku, dalam diam menyimpan rindu. Kan ku serah segalanya padamu. Nia, kita makan sekali. Bahagianya rasa yang ku rasakan, hanya kau dan aku ada di situ. Bulan madu di langit biru, kau ciptakan syurga untukku. Nia, makan sekali. Macam mana awak boleh ada kat sini? Fahri pagi lagi dah sampai dah. Mak Su ajaklah ada sarapan yang kita sekali. Datang sini awal-awal buat apa? Nia, tak baik tau cakap macam tu. Betul lah apa yang Nia cakap. Datang awal sangat kenapa? Bukannya Nia nak balik lagi pun. Dah lah, makan-makan. Ni, Fahri. Fahri dah lama ke berkhidmat dalam polis ni? Dah lama juga, Maksud. Dalam 10 tahun. Lama tu. Hai Nia, sikit sangat makannya tu. Nia tak ada selera. Masuk sikit dulu. Sabar je lah Fahri, Nia tu dia memang... Tak apa, Maksud. Fahri faham. Makanlah Fahri. Mama tak pergi jumpa Nia ke? Mama dah telefon dah. Itulah, dia cakap petang ni dah nak balik dah. Oh, ya ke? Angah mana? Pagi tadi Mama tengok dia pergi masjid. Alhamdulillah. Bersyukur Angah tu dah berubah.
Kalung, kadang-kadang Allah turunkan sesuatu ada sebab. Mungkin asbab kematian Uncle Man Angah berubah. Bini dia dah balik kan? Kalung, jangan masuk campur urusan rumah tangga orang. Ingat, Mama bagi peringatan ni. Yelah, Ma. Dah, Mama nak masak. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi, berseri-seri nampak? Amboi, alamak Rahang apa aku pun. Dating nampak? Dating apanya? Tengah hari buta ni. Rahang, Hanan dah balik? Belum. Fahri pergi ambil dia lah. Nanti petang tu sampai lah agaknya. Ni lah datang ni. Lah nak jemput Rahang dengan Pak Akub datang rumah. Hujung minggu ni Apa tu? Mak Ila buat makan-makan sikit. Ada orang datang merisi Ila. Macam tak dengar pula apa dia. Datang merisik. Alhamdulillah. Hai, kahwin juga anak marahan ni. Dengan siapa? Dengan sepupu Ila. Sepupu jauh lah tapi. Tak kisahlah. Dia yang paling penting boleh jaga kamu. Amin, insyaAllah. Marah pun nanti jemput Abang Fahri juga tau. Yelah, nanti Marah bagi tahu dia. Tahniah. Ni ada kuih ni, makan. Donat. Tengok makan. Terima kasih, Mak Su. Tolong tengokkan rumah ni. Pasal rumah ni, Nia tak payahlah risau. Nanti sesekali Mak Su datanglah tengok rumah ni, Ni, Nia. Ayah ada pesan kat Mak Su. Dia nak sangat Nia dengan Fahri kahwin. Mak Su, Nia tak nak fikir pasal kahwin. Lagipun ayah baru pergi. Yelah. Tapi Nia jaga diri, Mak Su sayang Nia tau. Terima kasih, Mak Su. Jaga diri, sayang. Tak apa. Mak Su. Mari. Ayah. Nia pergi dulu. Nia pergi dulu, Mak Su. Jaga diri, sayang. Min. Apa? Saya nak cakap sikit. I tak ada benda nak cakap dengan you. Min, please. Kenapa? Saya nak cakap kejap. Kau. Kejap je. Duduk sini. Min. Dah fikir masak-masak ke? Dah. You suka ke, you tak suka ke, keputusan I tetap sama. Mungkin kita perbaiki mana yang silap. Dah terlambat. Lagipun, I dah filekan perceraian kita. Saya tunggu je lah. I tak ada benda nak cakap dengan you dah. Hello, Farah. Kat mana? Jom keluar? Sekarang? Okey. Hania,
Jangan cakap apa-apa. Saya nak tidur. Dah berhenti? Ania, saya nak cakap dengan awak sekejap. Cakap apa? Pasal kita. Dah tak ada apa-apa dah. Saya nak cakap pasal kita. Ada. Banyak. Banyak pada awak. Bukan pada saya. Ania. Farid, saya tak nak cakap apa-apa lagi. Saya nak balik. Look, Ania, saya minta maaf, okey? Saya tahu awak masih lagi marah dan bencikan dekat saya. Kalau dah tahu, baguslah. Dah, jom. Kita balik. Habis kita? Biar masa dan keadaan yang tentukan. No. Ania. Saya tak boleh. Ania, saya tak nak kehilangan awak. Awak dah hilang saya pun, Farid. Nia. Dah, jom balik. Awak nak jalan sekarang ataupun saya turun? Okey. Kejap lagi Fahri dengan Hana sampai ni. Apa lagi aku nak masak ni? Cukup dah ni. 3 orang je pun nak makan. Ya Allah, kau panjangkanlah jodoh anakku dengan Hana. Ila. Alvin. Wow. Banyak shopping Ila. Tak adalah, sikit-sikit je. Aku dengar kau nak bertunang ni. Tak adalah, baru merisik. Merisik? Maksudnya sebelum bertunang tu kena merisik dulu Adat macam tu lah. Kenapa macam tu Yelah, risaulah kalau orang yang kau nak risik tu dia dah ada orang lain ke. Takkan nak bercinta perempuan tu boleh ada orang lain? Dah ada macam tu. Faham ni, Alvin? Okeylah, apa pun tak ni tahu Ila. Aku ni tak tahulah bila lagi. Sama-sama. Alah, kau tu pun dengan Cikgu Alisa. Ke hulu, ke hilir. Bila lagi? Itu agak susah aku nak jawab. Tapi tak apa. Dia jodoh yang tentukan. Amin, insyaAllah. Cuba yang terbaik. Kan aku pergi dulu, Okay. Bye. Bye. Kenapa kita kat sini? Mak dah masak untuk kita. Kenapa tak bagi tahu saya dulu? Awak ingat awak siapa Ha? Awak ingat awak suami saya ke yang boleh buat keputusan untuk saya? Alah, sekejap je, Nia. Saya nak balik. Kesianlah dekat mak tu. Dia dah masak untuk kita. Kita masuk, kita makan sekejap. Nanti saya hantar awak balik. Okey? Alvin. Dia syok dekat aku ke? Ish, perasanlah kau ni, Nisa. Aku nampak pelakon ni macam Alvin Makan-makan ni ada sayur. Ni tadi sayur kangkung ni sedap ni. Makan.
indahnya saat pertama, saat-saat cinta datang menyapa. Telah kau curi hatiku, dalam diam menyimpan rindu. Kan ku serah segalanya padamu. Bahagianya rasa yang ku rasakan, hanya kau dan aku ada di situ. Bulan madu di langit biru, kau ciptakan surga untukku. Biarkan ku jadi ratumu. Aku ingin dipelukmu. Aku hanya Jaga diri ni ya. Fahri, Ya. Apa ni ya? Awak tahu jawapannya. Saya tahu saya dah banyak buat kesilapan. Banyak kali kecewakan awak. Tapi bukan dengan cara putuskan hubungan kita untuk awak hukum saya ni. Saya minta tolong sikit je lah, tak banyak pun. Saya cuma nak balik tengok ayah saya. Ayah saya tengah nazak masa tu, tapi... Nia, saya... Dahlah, Fahri. Lagipun saya ni perempuan jahat. Tak layak pun untuk awak. Tapi I tak nak hidup dalam kepuraan, Azin. I tahu you tak cintakan I dan I tak cintakan you. Dan I pun mengaku yang I berangkap you dan kahwin dengan you sebab I benci dengan dia. Aku coba pejamkan mata, tapi hanya namamu yang terus ku seru. Aku sedang